Jumpa lagi. Malam ni aku nak review sebuah Vios dugong spek rare. Kenapa aku cakap rare? Sebab Vios dugong ni dah banyak dah aksesori, banyak jajan yang ditambah dekat kereta dia. Dekat Segamat Johor ni, Vios ni antara yang paling cantik lah yang aku pernah jumpa. Bahagian luar, kita tengok dia ada wiper chrome. Owner beritahu kat aku dia dah custom full chrome daripada batang sampailah ke blade. Lampu depan owner dah tukar mentol LED untuk dia punya lampu kecil. Kat bahagian bumper bawah ni memang aku tertarik sebab dia ada lintah original yang Toyota keluarkan aftermarket khas untuk Vios. Barang ni rare. Fog lamp bawah ada stokin chrome. Yang ni aksesori daripada Toyota Thailand bukan Malaysia model. Dekat bumper depan dia korang boleh tengok dia punya grill pakai G-Spec full chrome. Dan dekat bahagian plate number bawah dia menggunakan frame plate daripada jenama Kamit. Dia datang ada LED warna biru. Korang boleh tengok plate number dia nampak berseri, ada lampu biru. Yang last sekali dekat bumper depan owner ada pasang parking pole 16 inci. Bagi yang tak tahu, parking pole ni tujuan dia untuk memudahkan pemandu parking kereta. Owner pilih rim jenama Gaya daripada Thailand. Dia pakailah warna hitam chrome dengan saiz tayar 195, 55, 15. Dekat bahagian tepi, kalau orang layan Toyota, layan KK tak sah kalau dia tak pakai side mirror chrome. Dan side mirror chrome ni original Toyota, owner dapat daripada model Toyota Passo. Dia dah menggunakan sunroof daripada Mazda M5, barang direct Jepun Sunroof ni kos dia lebih kurang dalam 2000 lebih. Kelebihan dia apa? Dia boleh jongkit lebih. Owner ada pasang door visor original daripada Toyota Belta. Vios dekat Jepun. Bahagian belakang owner dah tukar lampu belakang albino aftermarket. Kat bahagian belakang juga ada lintah original daripada Toyota. Dan dekat bahagian bawah bumper belakang ada reflektor albino reflektor albino. And the last part, bahagian belakang owner ada pasang frame plate yang ada bingkai warna chrome daripada Kamit juga, ada LED warna biru dan ada reverse camera dekat sini daripada jenama Mohawk. Kita pergi bahagian dalam. Kat pillar depan kiri kanan ada satellite speaker daripada Carrozzeria warna hitam. Lepas tu dekat bahagian bawah dia ada satu tweeter jenis horn daripada Carrozzeria juga. Dekat belakang dia ada, korang nampak ada 3 ketul ni. Satu sensor untuk ETC, satu lagi sensor untuk GPS dan satu lagi sensor untuk volt daripada Carrozzeria. Kat tengah ni ada center speaker daripada Carrozzeria. Dekat bahagian belakang ada 4 biji speaker bantal daripada Carrozzeria dan dekat bahagian atas tu ada bola rugby daripada Carrozzeria. Dekat bahagian seat depan, walaupun kita tengok macam kereta apek-apek pakai, tapi korang kena tahu barang ni rare, susah nak dapat. Kat dalam meter panel dia pakai head up display. Dia ada phone holder yang ada wireless charging, barang daripada Jepun juga. Kat bahagian bawah ni ada controller untuk subwoofer under seat pun daripada Carrozzeria juga. Ada gear knob TRD original. Panel chrome ni aku tak pasti memang original Vios dah ada ataupun owner tukar. Steering momo yang ada button, ada ring chrome warna hitam. Ada meter digital OBD daripada Thailand dan kat tengah ni ada lamp solar yang owner order daripada Jepun. Owner ada juga pasang lampu LED dekat bahagian kaki, dekat bahagian door handle dan dekat bahagian pillar B. LED ni katalog Toyota guys. Susah nak cari. Jangan lupa like, komen dan share video aku untuk video-video lain pada masa akan datang. See you soon.